Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Fatihah Insyirah binti Muhammad Fatimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haula Umniah binti Johari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Kasih Umairah binti Muhammad Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Syahzana binti Syah binti Nikausar. Al-Quran ialah mesej terakhir yang diturunkan oleh Allah untuk melengkapkan kitab-kitab sebelumnya. Ia bukan sahaja panduan hidup, tapi juga mengandungi pelbagai ilmu dan keajaiban yang merangkumi aspek kehidupan manusia. Antara keistimewaan Al-Quran adalah ia mengandungi pelbagai nombor yang disebut dalam ayat-ayatnya. Nombor ini bukan sekadar angka, tapi membawa maksud yang lebih mendalam dan menunjukkan keajaiban serta kehebatan susunan ayat Allah. Kajian tentang nombor dalam Al-Quran ini membuka peluang kepada manusia untuk lebih memahami ayat-ayat Allah dengan lebih tepat dan mendalam. Walaupun Al-Quran mempunyai pelbagai nilai dan ilmu, ia jarang dijadikan rujukan utama dalam bahan pembacaan kanak-kanak. Ia berlaku kerana kekurangan ilmu visual yang menarik seperti gambar dan warna yang ceria. Kami memilih untuk menyelesaikan masalah ini dengan mereka sebuah bentuk buku kanak-kanak yang mengandungi nombor 1 digit yang disebut di dalam Al-Quran. Buku ini mengandungi aktiviti mewarna, imej dan visual yang menarik agar kanak-kanak lebih tertarik untuk menggunakannya. Selain itu, buku ini juga mengandungi istilah-istilah Arab, terjemahannya, transliterasi serta rujukan kepada ayat-ayat Al-Quran. Untuk metodologi, kami menggunakan AD model iaitu analisis, iaitu menganalisis sesuatu, design, reka bentuk, develop, pembangunan, implement, pelaksanaan dan evaluate adalah penilaian. Untuk material, kami menggunakan Al-Quran, The Quranic Corpus, Garden dan Al-Ma'ani dan rujukan lain yang berkaitan dengannya. Buku ini menghubungkan dua dunia iaitu menggabungkan ilmu Islam nakli dan keajaiban sains akli, mudah alih dan praktik. Buku ini direka dengan bentuk yang padat dan mudah dibawa oleh kanak-kanak ke mana sahaja mereka pergi. Konsep yang jarang ditemui. Sehingga hari ini, belum ada buku kanak-kanak membincangkan nombor dalam Al-Quran. Jika ada pun, masih sedikit. Interaktif dan menyeronokkan. Buku ini termasuk aktiviti belajar sambil bermain yang dapat menarik perhatian kanak-kanak. Dapatan daripada hasil bentuk buku yang telah kami reka bentuk. Yang pertama, buku ini mengandungi gambar serta aktiviti mewarna. Yang kedua, buku ini mengandungi perkataan nombor dalam bahasa Arab serta terjemahannya di dalam bahasa Melayu dan transliterasinya. Selain itu, buku ini juga mengandungi cara penulisan nombor-nombor tersebut di dalam Al-Quran serta di mana terletaknya nombor tersebut di dalam Al-Quran. Buku ini dihasilkan untuk meningkatkan kefahaman Al-Quran dan matematik dalam kalangan kanak-kanak melalui pendekatan yang mudah difahami. Dalam masa yang sama, ia turut memperkenalkan bahasa Arab asas yang kini semakin kurang popular dan kurang dikuasai oleh kanak-kanak. Bagi menarik minat dan menggalakkan kreativiti, buku ini juga menyediakan aktiviti mewarna yang dapat membantu merangsang pemikiran kreatif. Selain itu, inovasi ini menggabungkan ilmu matematik dan Al-Quran secara langsung, menjadikan pembelajaran lebih menarik untuk kanak-kanak.
Kita orang sedang belajar nombor 1 digit dalam Al-Quran. Best tak? Best Mama. Boleh kala-kala lagi. Lagi? Mama. Kita orang dah tahu berapa banyak nombor 1 dalam Al-Quran. Berapa tu? Nombor 1 digit dalam Al-Quran ada 25 kali. Tapi tu Wahid. Kalau Wahidatun pula Berapa? 31 kali. Wah, pandainya anak-anak Mama Maryam dan Arwah. Masya Allah, tabarakallah. Mestilah kita orang kan belajar dari buku siri Saya Suka Matematik nombor 1 digit dalam Al-Quran. Bye! Kesimpulannya, kajian ini dapat menarik minat kanak-kanak untuk mempelajari kedua-dua bidang Al-Quran dan matematik. Kanak-kanak juga akan lebih tertarik untuk mempelajari bahasa Arab. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.